Jadinya, sama ada rumah yang telah diubah suai menjadi benteng pengawasan atau dikelilingi oleh pengiring penjaga yang mirip dengan tentera, orang kaya kelihatan lebih banyak mengeluarkan wang bagi keselamatan diri mereka berbanding dengan kapal layar. Dengan CEO banyak menjadi mangsa pembunuhan dan penculikan pada masa lampau, tidak menghairankan bahawa mereka memberi keutamaan kepada pelaburan ini. Berikut adalah senarai CEO yang paling dilindungi di dunia. Bermula dengan nombor 1, Bill Gates, salah seorang personaliti terbesar dalam dunia teknologi sejak penubuhannya dan tanpa ragu salah seorang individu yang paling berpengaruh dalam kurun terakhir. Tidak menghairankan bahawa pemilik dan sepengasas Microsoft tidak mempertaruhkan keselamatan sama ada berkaitan dengannya atau keluarganya. Untuk mendapat gambaran betapa luar biasanya keselamatannya, cukuplah lihat villa pantai di tepi danau Washington miliknya yang menyerupai adegan filem pengintipan. Dengan anggaran kos jauh melebihi $100 juta, menurut beberapa sumber dengan penanda harga 173 juta, belanjaan keselamatan itu sungguh melampau. Orang di dalam bangunan itu memiliki kekayaan bersih sebanyak $130 bilion dan merupakan salah satu tokoh paling terkemuka dalam industri teknologi. Tidaklah menghairankan bangunan itu dilengkapi dengan sistem keselamatan manusia yang dipantau 24 jam sehari, 7 hari seminggu, berjanji untuk masa depan yang mewah dan menakjubkan. Terletak di pinggir tasik, kawasan ini juga menerima pemantauan yang mencukupi. Jika nelayan menjadi terlalu berani dan cuba mendekati rumah melebihi yang dibenarkan, mereka akan ditemui dengan segera oleh pasukan keselamatan Gates yang mempunyai bot sentiasa bersedia untuk tindak balas pantas. Di sisi lain, walaupun Steve Jobs kekal sebagai ikon Apple, warisannya Tim Cook telah membuktikan kecekapan membawa syarikat itu mencapai pertumbuhan yang signifikan semasa pentadbirannya. Apple menganggap Tim Cook sebagai aset yang sangat berharga, oleh itu bukanlah suatu kejutan apabila syarikat itu mengeluarkan jumlah wang yang banyak untuk keselamatan CEO. Laporan menunjukkan bahawa syarikat itu membayar sejumlah $470 hanya untuk tahun 2019 bagi memastikan perlindungan Cook yang mewakili peningkatan sebanyak 104% berbanding dengan jumlah $370,000 yang dibelanjakan pada tahun 2018. Kos keselamatan yang tinggi dalam perjalanan, termasuklah kenderaan selamat, pengawal pribadi dan pemantauan berterusan merupakan satu cabaran besar bagi individu dalam jawatan tertentu. Dalam kes Cook, CEO Apple, perbelanjaan perjalanan telah meningkat sebanyak 239% tahun lalu, mencapai $311, mungkin disebabkan usaha untuk melindungi syarikat dalam keadaan perang perdagangan antara AS dan China. Donald Trump dikenali kerana kelakuan eksentrik dan usaha keselamatan yang menakjubkan. Dengan pasukan pengawal bersenjata dan konvoi kereta berpintu besi menunjukkan kekuatan dan bidang kuasa beliau bukanlah suatu kejutan bagi mereka yang mengikutinya. Menjadi presiden bukanlah satu loncatan besar bagi Trump, mengingat jaringan dan sumber daya yang dimilikinya. Menurut kebanyakan laporan, rangkaian keselamatan sangat ketat sehingga pasukan keselamatan berasingan bekerja 24 jam sehari, 7 hari seminggu untuk melindungi bukan sahaja presiden, tetapi setiap ahli keluarganya. Semasa hari-hari awal kepresidenannya, beliau dan keluarganya berada dalam risiko tinggi menyebabkan anaknya yang tinggal di Menara Trump di New York menikmati pengawasan yang sama ketatnya dengan beliau. Selain itu, kereta berlapis besi yang digemari di internet juga merupakan sebahagian daripada sistem keselamatan ini. Dibina khas oleh GM untuk Jeff Bezos, model ini berdasarkan platform Cadillac CT6, tetapi di situlah persamaan berhenti. Kereta ini dilengkapi dengan tingkap bertahan peluru, beg darah untuk semua penumpang, lapisan keluli berketebalan tambahan
dan langkah-langkah keselamatan lain. Jeff Bezos, yang mengklaim gelaran individu terkaya dalam sejarah dan usahawan di belakang syarikat-syarikat besar seperti Amazon, tidak dirahsiakan bahawa dia adalah aset berharga yang besar dan akibatnya layak mendapat perlindungan maksimum. Kelihatan beliau mendapatnya memandangkan laporan Amazon. Belanjaan keselamatan bagiannya adalah sebanyak 1.6 juta setahun. Walau bagaimanapun, bahagian yang paling bermakna tidak berada di situ kerana nilai ini telah kekal tidak berubah sejak 2012. Sepanjang tempoh ini, kepentingannya dan terutamanya hartanya secara keseluruhan telah meningkat dalam ratusan bilion dolar. Ada yang percaya bahawa dia benar-benar melabur lebih banyak dalam perlindungannya, suapan yang disahkan oleh wakil Amazon yang menyatakan bahawa Bezos secara berasingan menanggung kos keselamatannya sendiri. Menurut laporan awam, individu tersebut diberitakan memiliki panel penembusan peluru di pejabatnya sendiri yang terletak di bangunan miliknya sendiri, dikelilingi oleh ratusan pengawal dan pekerja yang dibayar olehnya. Permintaan untuk pemasangan panel tersebut diperhatikan dalam permit perancangan bandar Seattle yang diberikan pada Januari 2019 selepas permintaan yang dibuat pada November 2018. Panel-panel tersebut yang mampu menahan beberapa tembakan dari senapang serbu tentera dan akan menelan belanja sebanyak $140,000 untuk dipasang telah dikenal pasti oleh Daily Beast sebagai satu perkara yang mengejutkan. Semoga berjaya kepada revolusioner, saya anggap. Berbicara tentang perbelanjaan peribadi anda, bagaimanapun untuk menilai tahap kebimbangan anda terhadap keselamatan, sila ingat tahun 2019 apabila beberapa teks peribadi antara bekas penerbit TV Lawrence Sanchez dan rakan kita Encik Bezos telah didedahkan oleh National Enquirer. Ini mendorong Bezos untuk mengupah ketua keselamatan peribadinya, Gavin De Becker, untuk menyiasat punca kebocoran itu. Untuk itu, daripada memberikan bonus yang dermawan, dia bertindak seperti yang dijangka dan mengeluarkan cek kosong. Menurut De Becker, pada bulan Mac, dia mendedahkan kepada Daily Beast bahawa Bezos memberinya arahan untuk melaburkan apa-apa yang diperlukan untuk mengetahui bagaimana teks-teksnya diperoleh oleh Enquirer. Setelah penyiasatan terperinci selesai, sifat lain Bezos muncul, musuh-musuh utamanya. Selepas siasatan, penyiasat menyatakan dengan keyakinan tinggi bahawa Arab Saudi bertanggungjawab atas bocoran tersebut. Sebagai balasannya, wartawan Jamal Khashoggi dari Washington Post yang dimiliki Bezos telah dibunuh oleh konsulat Arab Saudi. Dan untuk memburukkan keadaan, siasatan forensik mendedahkan bahawa telefon Bezos telah disusupi pada awal tahun 2020, menunjukkan bahawa kemungkinan besar Pangeran Pewaris Arab Saudi, Mohammed bin Salman, adalah yang bertanggungjawab atas penyusupan tersebut melalui WhatsApp pada Mei 2014. Dan, jika kenyataan mudah yang sebuah kerajaan tidak dapat bersembunyi apabila berdepan dengan Bezos tidak menunjukkan sejauh mana dia dilindungi, saya tidak tahu apa lagi yang menunjukkan. Akhirnya, tetapi tidak kurang penting, kita mempunyai CEO asal dan eksentrik Mark Zuckerberg. Dan baiklah, tidak ada cara untuk mengurangkan keperluan. Jadi mari kita sebut saja tentang belanja keselamatan yang dibayar oleh Facebook bagi bakat muda mereka yang mencecah $23 juta. Ya, beliau membelanjakan lebih daripada 10 kali nilai yang dihabiskan oleh Bezos, paling tidak secara umum, dan ini menjadikannya antara orang yang paling dilindungi di dunia. Kos keselamatan yang tinggi sebahagian besarnya disebabkan tahun yang bergejolak pada tahun 2018. Selepas pendedahan tentang kecuaian Facebook dalam privasi pengguna dan kritikan terhadap CEO secara langsung, syarikat itu melaburkan wang dalam perlindungan dirinya.
mencatatkan perbelanjaan 10 juta untuk keselamatan peribadi Zuckerberg hanya pada tahun tersebut, peningkatan 2.5 juta berbanding tahun sebelumnya. Jika itu belum cukup, beliau juga menerima gaji pendahuluan sebelum cukai sebanyak 10 juta dolar AS untuk menampung perbelanjaan tambahan yang berkaitan dengan keselamatan dirinya dan keluarganya. Syarikat tersebut menjelaskan dalam dokumen yang dihantar kepada SEC bahawa kemarahan awam yang berintensif terhadap Facebook adalah alasan mengapa diputuskan untuk melabur begitu banyak dalam keselamatan peribadi Zuckerberg. Mereka mendakwa bahawa kerana beliau merupakan ikonik syarikat tersebut, kebencian yang ditujukan kepada Facebook sering dikaitkan dengannya. Walaupun masalah ini telah diselesaikan akhirnya, CEO telah membangunkan minat dalam keselamatan yang menyebabkan peningkatan kos pada tahun 2019 seperti yang dinyatakan dalam arahan penuh kuasa April 2020. Syarikat telah menghabiskan kira-kira 23 juta dalam kos keselamatan dan perjalanan Zuckerberg tahun yang agak tenang. Menurut Rob Price, dari Business Insider, Zuckerberg dan harta miliknya dilindungi oleh agen perlindungan eksekutif yang bersenjata sepenuh masa di kediaman mereka di kawasan Teluk San Francisco yang, lebih daripada satu. Salah satu kediaman dikenali kerana mempunyai bilik kegentaran. Dalam laporannya yang panjang dengan 5,000 patah perkataan tentang langkah-langkah keselamatan Facebook, Price mendedahkan desas-desus di kalangan pekerja syarikat tentang perbelanjaan mewah CEO. Menurut spekulasi, Zuckerberg memasang cerelip air kecemasan jika pejabat perlu dievakuasi. Sebuah sumber menyebutkan kepada Price bahawa dia telah diberitahu mengenai laluan kecemasan. Jika ini tidak kedengaran menarik, saya tidak tahu apa lagi. Oleh itu, ini merangkumi sebahagian besar daripada apa yang dirancang. Walau bagaimanapun, terdapat butir yang aneh yang melindungi CEO yang paling berhati-hati, Elon Musk. Sejak pengumuman keperluan keselamatannya dalam satu tweet pada November 2018 mengenai projek baru beliau, The Boring Company, sudah jelas bahawa Elon menghargai keselamatan dengan mempertimbangkan untuk mengupah seorang knight untuk menjaga orang-orang dengan aksen Perancis. Jika ini tidak menunjukkan tahap keselamatan yang tinggi, maka saya tidak tahu apa yang menunjukkannya. Video telah berakhir, semua orang. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka, jangan lupa untuk memberikan like. Sehingga jumpa lagi kawan-kawan.